Dia kata isteri memang kena taat ikut 100%. Kau suruh arah suami. Ya. Kena ikut 100%. Lagi mana dia tidak mengajak kepada maksiat. Bukan kata lagu tu Nabi kata nak taat berat sungguh. Nak taat sungguh. Isteri kepada suami katanya Rasulullah. Kalulah aku boleh suruh seorang makhluk menyembah makhluk lain, nescaya aku akan suruh isteri menyembah suami. Siapa tahat tu kata taat. Tapi tak boleh lah semua makhluk ni tak boleh lah. Tapi Nabi nak royak ketaatan tu siapa tahat tu. Selagi mana dia tidak mengajak kepada maksiat ikutlah. Dia kata pas lagu mana sekalipun saya tak suka, misalnya dia minat makan ikan bekuk, hamba tak boleh ikan bekuk. Perak lagu mana. Benda-benda lagu tu boleh kecek berunding lah. Nah, bo dia kalau kita tak berahi cakap dia yang paksa untuk menasabah kata nah. Lagu tu pandai-pandailah. Waktu kita royak molek tak apa. Tidak bererti apabila kita taat kita tak berkata-kata nah. Senyap 100% dak boleh bersuara. Islam tak pernah melarang kata seorang isteri menyatakan keinginan dia. Kita ni minum air sirap bubuh apa dah? Lok katok tu lah be. Amo abe tak boleh lah geli dok amo berahi. Belilah demo nak makan dengan katok-katok pergilah. Kena kecek lah mulut ada lah apa-apa yang buat bisu lagu tu nya nah. Bukan kata tok mak dia tak boleh nak kecek langsung. Tak boleh nak ayak minat kita langsung. Kalau kena taat juga maksudnya isteri tu korban ke hidup dia untuk suami lah ke. Ditulah ingat. Nak jadi isteri ni gitulah maksud dia. And kita kena taat kepada seorang lelaki lebih daripada mak ayah kita lagi. Sebab tu ada seorang sahabat dia nak nikah, dia mari syarah. Mak dia panggil, mu malam ni nak jadi bini orang dah. Jadi mak nak beri nasihat kepada mu. Ya nasihat lah. Nasihat ni soho dalam buku-buku sejarah. Nasihat nama dia. Nasihat mak kepada anak tino ketika malam pengantin. Soho dalam kitab-kitab sebut. Nasihat dia Masya Allah. Siapa anak dia kata mu tak sih nikah kalau lagu ni. Nya nasihat. Nak kata mu kena cara mu jadi hamba kepada isteri suamimu. Nescaya dia akan jadi hamba kepadamu. Mu buat sopo hamba betul. Mu dengan dia ni mu kena buat jadi hamba betul. Baru dia akan jadi hamba kepadamu. Kalau mu buat serah besar sikit, tengoklah dia sembah mu. Katanya bini mak dia. Adalah nasihat dia panjang lebar. Antaranya lagu tu lah lebih kurang.